Baru lepas kena ngomel-ngomel dengan rumah macam-macam lah duduk bebe tu dan dudang. Itulah tak kena, inilah tak kena. Macam lah dia bobe bebe je kerja kan. Okay, cara buka gearbox pun harus dah belanja, betul tak? Okay, sekarang ni masuk step kita nak pasang dia macam ni. Step yang pertama adalah benda ni lah, kan? Benda ni yang last kali kita keluarkan hari tu, dan benda ni lah yang pertama yang akan kita masukkan. Sebab apa? Sebab nanti bila kita pasang ni last, dia ada risiko sikit. Sebab kita nak masukkan bearing kat belakang ni, dia berlaku hentakan. Hentakan tu tak berapa bagus. Jadi hentakan tu biar kita buat pada peringkat awal. Sebab benda ni melibatkan benda hentakan nak ketukkan balik masuk bearing dia, kan? Jadi dia kena buat yang pertama sekali lah. Benda ni Harun dah cuci dah semua. Dia ada lubang kat sini. Satu, dua lubang ni dia bertembung dekat lubang yang di sini lah. Di mana lubang yang di dalam ni, ya. Okay, benda ni pun kita kena servis, ya. Harun dah buka tadi, penuh dengan tatak minyak pada spring dan pada bahagian sebelah dalam ni, ya. Harun dah buka dia. Kemudian kita ada dia punya sleeve dia. Dia panggil o-ring seal dia, sealing dia. Tak apa, kita panggil sleeve lah, senang kan. Benda ni Harun check, benda gearbox ni sebenarnya dia dah recon kan. Tapi sayangnya dia recon, dia tak tukar benda ni. Benda ni masih lagi original punya sleeve. Itu yang risiko bila kita beli gearbox recon, ya. Gearbox recon ni bermaksud dia hanya recon benda-benda yang melibatkan, biasanya benda-benda ni je lah yang dia orang recon. Dia orang tukar getah dia. Itu pun mana-mana getah yang masih lagi yang orang kata dah out dah. Biasanya getah-getah dekat clutch reverse, dekat direct clutch, yang tu yang dia orang tukar getah-getah tu kan. Apa ni, o-ring ni kan, OC ni, benda ni yang biasa dia orang tukar. Tapi benda-benda part-part yang macam besi ni biasa jarang dia orang tukar. Jadi sepatutnya kalau recon, tukar lah semua benda kan. Ni nampak baru perasan, ini dia tak tukar. Sepatutnya dari recon kena tukar lah kan. Kemudian yang ini pun dia tak tukar. Ni yang Harun kata filter kecil tu kan. Filter kecil tu ada kat dalam ni. Harun dah masukkan filter baru, nampak? Dia warna putih kan, nampak? Harun dah masukkan dalam filter tu. Filter tu fungsi dia tapis supaya tak berlaku geseran pada piston yang kat sini. Piston injap ni dia ada main kat sini. Piston injap ni dia main macam ni tau. Okey, dia masuk sini, ya. Nampak? Dia main dia ni. Dia ni main. Kemudian dia diikat dengan satu pin kecil. Pin kecil. Ni pin kecil dia. Ikat kat atas ni. Di mana kalau anda nak buat keluar dia kan, kalau tak pandai buat keluar memang tak dapat buat keluar tau dia punya pin dia. Dia ada sikit pin dia. Pin dia nak keluarkan memang nak kena cabut benda ni. Okey. Pin dia tu original dia macam ni lah kan. Dia duduk macam ni. Dia masuk kat sini, kat dalam ni pin ni kan. Jadi nak keluarkan pin ni, sebab pin ni kalau anda tengok dia ngam-ngam je lubang ni. Nampak tak? Ngam-ngam je lubang ni. Tak mungkin boleh keluar dia kan. Jadi nak keluarkan dia adalah, okey, bila anda tekan ni, benda ni akan naik atas tau. Dia akan naik atas. Boleh lah masuk benda ni. Itu aja konsep dia, senang je. Nampak dia ada main kan. Okey, masukkan ni. Okey, nampak? Dia akan naik atas kan. Bila naik atas macam ni, baru kita boleh keluarkan dia punya pin dia. Pin dia ni kan. Okey, tu je lah. Nampak? Ni senang ni, tolak tolak ni masuk dah pin dia. Tapi Harun tak nak masukkan lagi. Harun nak tunjukkan korang je macam mana nak buka dia dan macam mana nak servis dia. Benda ni, lubang kat dalam ni perlu servis lah dengan cantik ya. Ada lubang-lubang kecil, lubang halus kat dalam ni, kena keluarkan segala habuk-habuk
besi, tag-tag besi Okay, kemudian Arul nak cerita, kalau korang nampak pada gearbox ni kan, korang rasa apa yang lain pada gearbox Recon ni? Ada sesuatu yang dia dah buat tau pada gearbox Recon ni. Kalau korang perasan lah, Arul tanya korang, apa yang korang perasan? Arul dah cuci dah gearbox ni, lebih kurang lah cuci. Tapi Arul tak dapat colour macam colour yang sebelah dalam ni. Sebab apa tau? Sebab gearbox Recon ni dia orang dah spray, dia orang repaint. Jadi repaint memang tak dapat lah colour kat dalam ni. Tapi kalau original dia, original look dia, InsyaAllah dia boleh dapat balik colour cantik macam ni, cuci kan. Tapi malangnya tu lah, dia orang dah ni dah, dia orang dah repaint. Kecuali yang bahagian ni dia tak repaint. Ni dapat colour original dia balik sikit-sikit lah. Okay, nampak tak? Di manakah yang lain sikit gearbox Recon ni? Nampak tak apa yang dia orang buat? Pada gearbox Recon ni. Okay, Arul tunjuk kalau korang perhatikan betul-betul kan, apa yang ada di sini, dia ada perubahan pada lubang sini. Kalau nampak ni, lubang ni dia ada grind sikit bagi rata di bawah ni. Sini dia grind sikit bagi rata. Nampak Recon ni. Kalau yang original punya, dia di atas sikit. Dia ada bertakuk sikit original punya kan. Dia bertakuk sikit. Tapi untuk Recon ni, Arul faham lah sebab apa dia buat macam ni. Supaya minyak turun dengan cantik lah, dengan laju lah. Supaya kekotoran, kerabuk besi dia boleh turun dengan lebih cepat sekali kan. Lebih cepat lagi lah. Ini kalau Recon ni lah, dia orang kata dia modified lah. Kalau tengok kan, kalau original dia, gearbox dia macam ni. Biasa dia pusing-pusing, minyak kotor dia akan turun kat sini. Bukan minyak kotor lah, minyak yang yang bertakung kat atas ni. Bila enjin berhenti, enjin berhenti, dia akan turun mengalir di bahagian sini dengan di bahagian sini kan. Dia turun kat sini, kemudian ada ke turun di sini. Cuma di sini asal dia, lubang dia orang dah dia orang kata dia fikir ke apa, orang tak tahulah ni. Dia bagi lebih sikit supaya ada peluang untuk minyak tu turun dengan lebih cepat ya. Benda ni bukan tak bagus, benda ni sebenarnya bagus. Benda yang dia buat, modifikasi yang dia buat ni bagus sebenarnya kan. Tapi setiap benda yang modi ni biasanya dia akan mengganggu sistem hidrolik enjin ni kan. Bergantung kepada ketepatan modi yang dia orang buat tu. Kalau dia orang buat lebih benda ni, itu yang bahaya. Macam ni Arul tengok macam ni okey lah, kira macam ni kan, kira consider okey lah. Dia buat ni, buat kerja. Dia tak adalah teruk sangat dia dia makan side dia. Kalau dia buat lebih banyak, itu bahaya. Dia akan mengganggu sistem hidrolik. Sebab hidrolik ni dia sistem ni dia pusing, dia akan orang kata dia macam kedap. Dia perlukan sistem yang mengedap udara kan. Dia nak kedap dia supaya dia boleh tarik kan, boleh tarik naik atas minyak kan. Tapi kalau benda ni terlalu buat banyak, peluang untuk tarik tu dia jadi longgar. Itu risiko dia dekat sini. Itu yang nak kena hati-hati. Okey, baru-baru ni ada komen yang bertanya pasal air breather Okey, Arul teringat pasal air breather tu. Okey, air breather tu ni dia duduk kat sini. Nampak tak? Setiap gearbox dia mesti ada air breather ataupun kita panggil lubang nafas dia. Nampak? Dia boleh main turun naik. Dia berada di ada satu batang paip setinggi lebih kurang 1/2 inci, ditutup dengan satu cap berwarna hitam. Di mana cap tu ada free play. Free play ni tujuan dia ni yang dikatakan dia main bila hidrolik tarik. Dia macam sistem hidrolik kan. Dia bila sedut minyak daripada bawah naik ke atas dalam ni, benda ni akan tertolak ke atas, tahu? Dia tolak ke atas supaya minyak tu mudah nak naik atas dan wak-wak panas enjin pun keluar kan, keluar sekali. Kemudiannya pada ketika enjin berkeadaan orang kata running idle, running biasa, maknanya dia tak perlu minyak banyak dalam ni kan. Jadi minyak tu akan turun sedikit-sedikit, di mana bila minyak tu turun, cap ni pun dia akan tutup, tahu? Cap ni automatik dia akan tutup, mechanical. Dia tutup sendiri, kemudian minyak pun akan turun sikit-sikit, dia tak akan turun dengan laju. Itu kebaikan dia. Air breather ni kena check tau. Sebab bimbang-bimbang juga. Korang pandai-pandai lah, korang check lah. Nak check dia mudah je, tiup je angin kat sini, tengok keluar dengan cantik ke tak cantik, dia ada sekat ke tak sekat kan. Kalau dia tersumbat, kena sebis lubang ni. Kalau tak tersumbat, anda tiup okey, anda tarik pun okey, cantik, dia ada main kan. Cap ni ada main, maknanya okey lah sistem dia, tak ada masalah lah, selamat lah.
Tapi kalau ni tak ada main, dia akan kacau sistem dalam ni. Benda ni pun penting lah, benda ni. Ya. Okay, every tu harus cabut. Nampak? Ni dah ada rupa cap dia. Okay, ni pipe dia. Nampak ni pipe dia. Pipe untuk main lubang nafas dia kan. Di mana dia perlukan udara untuk turun, supaya ada pelepasan udara, di mana hidrolik tu boleh naik dengan lancar, minyak boleh naik dengan lancar, kemudian minyak pun boleh turun dengan cantik. Benda ni lah. Benda ni biasanya sebab untuk korang harus buka lah kan. Tapi biasanya tak ada kemeh sangat nak buka benda ni kan. Okay, nak pasang lah balik, tak ada masalah lah. Okay, nak masukkan bearing dalam ni, hanya perlu sebelum anda ni nak pasang pin ni kan, jangan pasang pin lagi. Memang tak dapat nak pasang pin. Bearing yang dalam ni anda masuk yang ni dulu kan. Masuk ini dalam ni, kemudian ketuk sampai ke dalam. Dia ketuk sampai ke dalam, sedia tak langsung bearing ni dia akan masuk ke dalam. Kemudian dia punya kabel luar pun akan masuk ikut dalam juga. Lepas tu ketuk ni balik semula untuk keluarkan benda ni Benda ni dah keluar, kemudian baru boleh kita pasang pin dia. Kan? Nampak pin dia tu. Dah ada pin tepi tu. Boleh masukkan pin dia. Bila pin dia dah masuk, dah cantik, mana dia dah berada di tempat dia betul lah. Dan baru kita pasang yang ni. Ya. Baru kita masukkan. Masukkan yang ni. Dan kita pasang pin yang atas lah. Pin yang kata susah nak buka pada mula dia kan. Pek kayu kat bawah. Kita ketuk lah. Okay, dia masuk. Tak. Kalau pusing semua, mana dia okey kan? Dan sekarang dia punya o-ring tak ada bahagian atas kan, kabel. Kalau tengok ini yang original dia, yang asal dia kan. Yang buat ni dia recall, dia tak tukar o-ring ni. Nampak dah keras dah. Ini memang daripada asal-asal dia betul-betul pada kilang punya o-ring ni. Tengok. Dia nak kerja mudah, dia bubuh silikon gum dia. Mana berapa ringgit dia benda ni. Mudah lah buat kerja ya. Buat kerja macam ni, bubuh macam ni. Tukar lah, berapa ringgit je. Nak jual yang recon pun tak payahlah jemat-jemat sangat. Berapa sen dia benda tu.
Okey. Jadi dia tukar Nikon. Pandai pula dia tukar ini. Orang kata tu dia Nikon biasa dia akan tukar getah-getah tempat macam ni ya. Tempat yang penting. Dan tak terlalu penting dia tak tukar. Patutlah macam tu kan. Masih anjar lagi tapi dah agak keras sikit lah. Ni okey ni. Ni dah keras sikit. Wah, kita tukar lah. Okay, yang ni tukar sebelah luar, ni tukar sebelah dalam, yang ni tukar di bahagian sini. Okey, dia ada ni. Bahagian ni satu, bahagian ni satu. Ada dua Okey. Pastikan dua lubang ni ya, dia akan bertemu dengan dua lubang kecil kat dalam ni. Ada dua side ya. Pastikan dia bertemu. Jangan tak di tempat lain. Mesti masuk. Tujuan dia minyak nak masuk ke dalam ni. Jangan lupa ni. Dalam. Dan boleh masukkan dia. Tujuan masukkan gear ni dulu supaya sleeve yang plastik tu dimasuk dengan cantik. Tujuan dia kalau letak kat dalam takut-takut salah masuk, sleeve tu dia lari. Tu benda selamat lah kan. Ni lubang ni pastikan So, kalau nak bagi yakin tu lah. Sub planet gear yang side gear tu kita dah cabut. Tak kat atas dia senang masuk lah. Sekejap,